Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafran bin Nurul Azri daripada C1, ingin membentangkan tentang tutorial tata bahasa yang diberi tugas untuk menjelaskan tentang objek, pelengkap, keterangan dan penerang. Okey, saya akan start dengan objek. Apa itu objek? Objek, definisi objek ialah bahagian yang menerima kata kerja transitif. Ia melengkapkan makna kata kerja. Tanpa objek, makna tindakan tidak lengkap. Ciri-ciri objek ni pula biasanya jawapan kepada soalan apa, siapa. Selepas kata kerja boleh digantikan dengan kata ganti nama. Contoh, dia, ia. Okey, kedudukan. Kedudukan objek datang selepas kata kerja transitif. Sebagai contoh saya bagi, iaitu Ali membaca buku. Ali membaca, tidak lengkap. Ali membaca apa? Jadi kena letak objek, iaitu buku. Ali membaca buku. Barulah jadi ayat yang lengkap. Okey, seterusnya kita pergi ke pelengkap. Pelengkap. Definisi pelengkap. Bahagian yang melengkapkan makna kata kerja, kata nama atau kata adjektif supaya ayat menjadi bermakna penuh. Ciri memberi makna tambahan yang diperlukan seperti hasil, keadaan atau perbandingan. Kedudukan pula. Kedudukan pelengkap ni boleh datang selepas kata kerja, kata nama atau adjektif. Menguatkan. Contoh, dia menjadi guru. Guru tu ialah pelengkap kepada kata kerja menjadi. Jadi pelengkap. Okey, seterusnya kita pergi ke keterangan. Keterangan. Definisi keterangan. Keterangan ni ialah perkara yang memberi maklumat tambahan tentang masa, tempat dan sebagainya. Fungsinya adverbial. Ciri keterangan ni pula tidak penting dalam melengkapkan makna utama. Boleh dibuang tanpa merosakkan tata bahasa. Maknanya kalau kita buang keterangan ni pun ayat still okey, cantik lah. Kedudukan keterangan ni fleksibel. Boleh di awal ayat, boleh di tengah ayat atau di akhir ayat. Contoh, saya bagi contoh keadaan. Masa, dia datang semalam. Maknanya kalau kita tak letak semalam tu, dia sebagai keterangan. Kalau kita tak letak pun tak apa. Dia datang, dah jadi ayat yang okey dah. Dah kita faham lah dia datang. Semalam ni macam masa. Kita terangkan masa bila dia datang tu. Dia datang semalam. Maknanya dia datang tu waktu semalam. Kalau yang kedua, contoh kedua ialah tempat. Mereka belajar di perpustakaan. Tempat dia di perpustakaan. Kalau kita buang di perpustakaan tu, mereka belajar. Kita dah faham dah mereka belajar. Jadi kita nak terangkan lagi. Di perpustakaan. Jadi di perpustakaan tu sebagai keterangan. Yang terakhir ialah penerang. Definisi. Penerang ni ialah perkataan atau frasa yang menerangkan atau memperincikan unsur lain dalam ayat. Sering menerangkan kata nama. Jadi penerang ni dia sering menerangkan kata nama. Yang kedua ialah ciri penerang. Ciri penerang biasanya berkaitan dengan kata nama. Selalunya menerangkan, menyempurnakan makna kata nama. Boleh berupa frasa adjektif, frasa nama atau klausa yang menerangkan. Kedudukan penerang ni biasanya selepas kata yang diterangkan, walaupun kadang-kadang dia kadang-kadang dia di depan, bergantung serta ayat lah. Contohnya, guru pelatih itu pandai mengajar. Jadi pelatih menerangkan jenis guru. Jadi pelatih tu ialah penerang ringkas. Sekian terima kasih daripada saya, Muhammad Zafran bin Nurul Azri.